ikhlas kawan dengan awak. Adiba. Saya ikhlas nak terima awak. And since awak dengan Syarul pun dah tak ada apa-apa, and saya berhak untuk cari cinta sejati saya, and awak berhak untuk bahagia, Riba. Saya terima awak sebagai kawan. Tapi tak bermaksud saya sudi nak kahwin dengan awak. Dalam ni ada artikel yang I tulis. Spread it. Sebarkan pada social media. What rubbish is this? It's not rubbish. I'll give you 20,000. RM20,000, and all you need to do is publish this article. Bagi tahu satu dunia yang Nazmi ada skandal dengan Adiba dan dah terlanjur. No, aku takkan buat. And I don't need your money, okay? Think about it. I'll give you time. Aina, you ikut apa yang Mel cakap. Kalau tak, anggap je hari ni terakhir kita bersama. It's empty. Berani tipu I, kan? Saya... Apa you cakap ni? Enough. Maksud you tak sedar ada surat doktor scan. You are not pregnant. You have lied to me. Sayang, please. Syarul, I can explain. Please, sayang. Patutlah dah saksi dengan kandungan you selama ni. Now Tuhan dah tunjuk semua dekat I. Lepas ni you tak dapat tipu I lagi. I don't care about you anymore. No, sayang, please. Syarul! Syarul, leave me! Awak jangan tipu saya. Awak ikut saya. No, I'm not. Awak ni kenapa? Nak marah? Hari tu saya jumpa awak dekat kedai aiskrim, tak ada pun macam ni. Hari ni nak PMS pula. Alina, saya tak nak marah awak. Tapi awak jangan paksa saya cakap sesuatu yang akan sakitkan hati awak. Sebagai perangai awak yang degil tu.